Baik. Dimatikan. Lihat bagaimana Haziq Nizam terus mencari tamatkan perlawanan ini dengan kemenangan. Bal dengan baik. Servis daripada Krit Sanapong. Dia tidak mahu ketinggalan jauh. Baik, kali ini Wutinun pula antaran. Pukulan kita lihat dari Gila Thailand. Dapatkan mata pertama terlebih dahulu. Baik, kali ini bagaimana asakan Krit Sanapong ke arah Haziq Nizam, walaupun berjaya dibantu oleh Farhan Adam. Mata pertama buat Malaysia. Baik, 4-1 Thailand di depan. Baik, antaran bagaimana? Hai, Riti Sud. Lima. Baik, kali ni first ball daripada Tanakon. Oh, Haziq tunggu di situ. Tapi sudah pun batal. Dibantal Tidaklah memihak pada sesiapa. Kita kena terima bahawa ada masanya pengadil membuat keputusan berdasarkan pandangan matanya. Kerana challenge agak terhad, tak sebagaimana STL. 6-1. Jauh ketinggalan. Farhan Alam menunggu. Sekarang kali ini baik. Azlan menjeling terlebih dahulu Tanapon. Tap itu sudah dibaca Wutinon. Selepas pula. Dia hadapan jaring. 2 kali dah. 2 kali. Tadi awal tadi dia dah buat sekali. Tapi kalau kita lihat, dia memang macam dah baca. Azlan akan banyak main tap. Sebab itu Lalui servisnya. Tinon sudah berposisi dia. Wutinun. Baik, kali ini daripada point daripada Haziq. Haziq perlu mendapat mata dahulu. Pelan-pelan lah cari macam mana pun. Baru kalau ada longgar pun sebenarnya pada Tanapon je. Krit Sanapong dan Wutinon defense mereka baik. Oi, masih dapat lagi ya Karim. Masih ada lagi. Alamak. Aduh, lihatlah. Itu yang saya kata, defend dia orang tu. Tapi inilah world class. Kan, inilah world class. Dalam keadaan bola dah terkena jaring dah tu, dia masih sempat mensongkit. Dan dia pula lakukan satu libas gulung yang diambil oleh Haziq. Tetapi sayangnya, ini momen ni yang sayang. Antaran Haziq terlepas. Yang dekat. Sanapong memang baik persebuahnya. Sanapong melayangkan saja. Bola untuk libasan Tanapon yang mana dia sangat fleksibel, Mat. Hantar mana pun dia boleh selesaikan kerja dia dengan baik. Dan Wutinon, kalau kecederaan, bola Haziq tinggi kali ni. Farhan Adam suapan ke tengah. Azlan banyak pukulan-pukulan macam ni. mata kedua ni, macam saya katakan tadi, servis daripada Haziq satu mata melalui servis saja. Kemudian ini baru sekali point daripada besok cuti. Okey. Tapi dapat juga dia ambil kesana. Haziq clearance. Rupanya sekarang kalau kita lihat Haziq
Kalau Haziq tak jadi, dua depan ni mungkin juga Pemain tak yang jadi. sama menang pada tahun 2017 di gelanggang ini. Aslan, double blocker. Lepas. Mata ketiga. Banyak Dalam aplikasi. permainan sepak takraw. 3-11. 1-1 Haziq dengan Cik Keju. Itu dia. Kan saya cakap, lubuk yang ada hanyalah tanah pot. Pot perlu dijadikan sasaran oleh Haziq. Kaki, kiri, kanan, kepala, bahu, perut, semua dah. Tai Nam Sip Etolsi Malaysia Tong Lip Kai Gam Liao. Bol Aslan pula. Itu jarang-jarang berlaku. Itu jarang-jarang. Kalau kita lihat dari segi saiz berbanding dengan tekon-tekon Thailand yang lain, Pontep, Sitipong, Siriwat yang tinggi-tinggi, di Sanapong ni walaupun dia taklah tinggi sangat, tetapi dia memiliki daya servis yang berbagai. Kita tengah ada mat seorang tekong yang macam ni. Okey. Luar pula daripada Haziq yang mencuba sasaran 5. Karisma yang ada pada Wutinun ni sebenarnya punya ketenangan yang berbeza sedikit daripada Aidil. Kalau Aidil seluar jin, dia ni seluar selek kan. Keluar juga. Itu juga kan. Ada. Ni mata kelima ni, Syawal ni. Ada blocking. Mata Malaysia. Bijak Azlan. Terlalu memikirkan bagaimana untuk mendapatkan mata. Main seperti biasa. Saya sebenarnya suka mat baca komen-komen ni. Sebab tukarlah kan. Kemenangan. 5-13. Come on Haziq. Boleh. Pelan-pelan kayu. Ada. Di sana pun defend baik. Tak boleh ni. Kita try lain. Adakah ni regu paling kuat Thailand? Sebenarnya ini regu eksperimen. Pertanyaan saya dah, dia regu eksperimen. Tapi dia memang memiliki kebolehan bermain yang bagus. Keluar kali daripada Chris Sanapong. Saran terus ke arah Wutinun. Dan diselesaikan oleh Tanapon untuk set yang pertama 15-6 dengan ketangkasan Tanapon melalui rejaman-rejaman yang penuh dengan keyakinan. 0-0. Terus bol Farhan baik. Farhan Azlan. Wutinun ni betul lah. Mujo. Miscommunication antara Tanapon. Kenapa saya kata lega? Sebab servis itu mereka yang buat dulu. Jadi kita sekarang ni ada peluang untuk meraih mata yang kedua. Dan kalau kita dapat pegang dua mata advantage, boleh lock sampai ke hujung. Jadi dia pemain single-single yang bagus. Ya. Tanapon menapis di situ. Untuk Tanapon. Farhan dalam sudah berada di zone tackling. Regu Thailand dalam perlawanan ini tidak seperti regu pertama tadi yang sedikit tense. Pertama Farhan tadi. Satu sama. Baik pula servis ke Sanapong. Dia memang betul-betul yakin. Singgah di jaring. Lebih menyukarkan sebenarnya. Dia sebab bola terjatuh di depan. Dia memberikan arahan kepada Haziq sebenarnya. Itu dia dapat juga ambil ke Sanapong. Bola kena net tu. Kita lihat bagaimana Thailand dengan first ball yang baik. Mungkin diorang enjoy bermain. Sanapong. Dari Azlan. Tapi Haziq juga sasarannya. Laju mat bola tu. Baik kali ni pada Azlan ni muda. Jadi pressure ditekan lebih banyak kepada Haziq lah. Dan dia pula tekong. Perlu membuat servis dalam permainan. Cuma mungkin tekanan yang dilalui dengan penonton lagi. Itu yang kita kata. Tanapon enjoy the moment. Bagaimana regu Thailand selesa bermain di gelanggang lawan. Kita kini berada di gelanggang sendiri, di rumah sendiri.
Ya, Malaysia Roy England ambil sebiji ni. Come on, dapatkan 4. Bang sebelah laju pula tu. Ada lepas pula. Dapat blokir. Ini yang kita katakan tadi. Jika ianya berterusan, dia akan mengganggu momentum. Dapat 1 poin, bagi 1 poin. Ini sebenarnya yang akan mengganggu momentum. Aziz, come on. Baik Aziz. Kaki kiri pun dia naik juga, Mat. Ui. Aduh. Step please ready. Adakah Dari segi baringan. juga? Tapi ini yang lebih penting, Zain. Ya. Defense. Dia laju dan sasaran dia banyak, Man. Betul. Dapat juga. Mata keempat untuk Malaysia. Dan Pisah Nampung sangkut dah satu. Ui, dapat juga. Baik. Aslan. Bijak lah. 90-an lagi. Masuk ke tahun 2000-an ni. Lagi sekali Aziz. Mungkin satu seluk ke garis tepi, Haziq. Mon Farhan. Tapi itu. Dia punya lega, Mat. Melihat ini walaupun belum menang. Drop. Azlan mengambilnya. Azlan. Baik kan Azlan. Kamu mata ketujuh. Yes. Ini yang saya katakan daripada first set lagi. Betul tak? Kalau Haziq jadi 2, jadi maksud saya ada membuahkan poin yang berturut. Mustahil lah tak pukul sangkut tak. Tanapon, dia mula berasa risau. Kalau kita lihat player Thailand, dia belum berada di position sebab menunggu-nunggu lagi. Kali ni Chris Anapong pula menyudu saja. Dia memprovok pula. Blocking kena. Sebenarnya ada first ball. Peluang untuk Thailand mendapat mata. Tempat tu. Tempat dia ambil, dia minta-minta tu. Sebab Tanapon memang Masih belum sangkut lagi ke Sanapon setakat ini. Jet to jet. Chong Tim Yasu. Ada. Aslan, kamu lah. Jangan tap. Yes. Thailand di hadapan jaring. Sampai terduduk, Farhan Adam melakukan hantaran ini dan Azlan tidak mensia-siakan langsung. Masya sekarang ni dia tutup tu Zik. Tu Ahmad Jais. Coach Malaysia pun ada tunjuk sasaran. Alamak, tak sampai lah. Tak sampai. Sanapong. Farhan Adam defend baik. Azlan alias tinggi. Oi, antara Open. Tak ada blocking. Ini untuk digapai oleh Azlan alias. Lihat bagaimana tanpa hadangan daripada Tanapon. Ingat senang ke nak tangkap bola? Pada Thailand. 98. Come on Aziz. Sebiji. Dapat pula Utinon. Tinggi kali ni. Ada blocking? Ada. Tetapi terbias jauh. Mata 9. Mat akan cakap baik. Ini. Baik sangkut. Alamak. Baik. Farhan Adam sedikit rendah. Ada lagi. Nasib baik. Dan yang melibas pun Azlan alias. Kalau sebarang-sebarang gila libas ni, saya rasa tak jadi apa juga sebenarnya. Asyik itu. Tetapi dapat juga. Ya Allah. Kita tengok bola ni bukan level biasa dah sebenarnya. Dia masih boleh ambil lagi bola tu. Apa punya tanggal lah dia pakai. Lepas tu Peluang untuk memenangi set yang kedua ini. Bertahan dan menyerang. Keluar. Dia kata tu. Mungkin lah Keluar. Haziq perlu untuk membantu rakan-rakan di hadapan. Utino ni fit baik. Aduh, lagi ganas. Lepasan ke lantai namanya tu.
Tapi apa yang lebih mencuri tumpuan bagaimana sasaran 7. Haziq berjaya dikawal dengan baik oleh Wutinun. Dah berjam-jam kita kat sini. Dalam pula di kelas yang berbeza. Servis yang dia drive bola tu terus ke belakang. Memang Azlan sendiri pun tak. Kemudian ada pula Siti Pong kan. Aduh. Apa sebenarnya? Haziq. Itu kesudahannya man. Dan Turun. Awal lepas dia membuktikan dia bersama Jakrit. Kali ini dia dipadankan dengan tak apa. Relax. Sebab kita ingat SEA Games tadi tu